Seperti yang dijanjikan, kami menyediakan makan malam special khas untuk pelajar-pelajar MT yang tidur di MT Pulau Bumbung. Kita nak buat separuh-separuh. Dia kata diorang nak rasa yang sebenarnya punya. Korang dengarkan tadi? Jadi bukan senang pelajar-pelajar MT nak rasa resepi khas daripada Semenanjung. Dibantu juga oleh Ustaz Azuddin, Sumi dengan Wan yang bakal sampai ke malam. Hanya semata-mata nak bagi pelajar-pelajar MT makan BBQ. Selepas siap dihidang, bermulalah pesta menjamu selera BBQ. Tengoklah, punya seronok yang diorang dapat makan BBQ. Alhamdulillah sekarang kita pukul 4.34. Lagi 10 minit 15 minit untuk masuk subuh. Banyak yang terjadi semalam, tak sempat nak recap. Ada pergi ke rumah Ansal. Mana Ansal? Di rumah Ansal, jumpa dengan keluarga dia. Dan kita berjanji lah untuk pergi makanan sikit kan. Alhamdulillah kita dapat waktu malam. Walaupun tak ada kesempatan untuk tidur di rumah dia sebab ada masalah-masalah yang tidak boleh dielakkan lah. Pada masa yang sama, terjadi juga kat sini movie night untuk siapa-siapa yang tengok kat sini lah. Asis, orang semua ada kat sini. Asis pun dapat tengok movie kat sini juga, Laskar Pelangi. Alhamdulillah. Walaupun ada yang tidur tapi ada juga yang tak sampai habis. Banyak yang perempuan lah. So kita orang punya plan memang kita orang bangun awal sikit untuk jam dengan budak-budak terbaik tidur di sini lah. Orang kat sini pun macam susah juga lah kalau nak bangun. Ini pun kita yang nak bangun yang susah sini daripada diorang. So tapi kita ajar diorang sedikit demi sedikit bagi diorang rasa macam mana tu kiam mulai, bagaimana diorang rasa bangun malam. Hayya alal falah, hayya alal falah. Kita beringat itu hari Isra Mi'raj. Selepasnya solat subuh, aktiviti terakhir untuk pelajar-pelajar MT adalah kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Azuddin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor haiwan yang dipanggil sebagai, siapa tahu? Unta. Unta. Kan? Siapa lagi nak cuba? Nabi Muhammad naik apa dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa? Naik apa? Naik Grab. Bukan, naik kereta. Jalan kaki. Menaiki seekor haiwan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dipanggil sebagai bumi. Cantik. Bumi. Siapa lagi nak teka? Seekor haiwan yang dipanggil sebagai burung. Cantik. Nak kena ni, nak kena ni. Yang dipanggil sebagai buraq. Panggil sebagai buraq.